memilih seorang penerima yang benar-benar cemerlang untuk dinobatkan sebagai tokoh Ibnu Sina. Hadirin sekalian, bagi menyampaikan anugerah tokoh keseluruhan Ibnu Sina, majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan yang dihormati Encik Wan Ahmad Rozi bin Wan Jaafar, yang Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pengurusan Sekolah, diiringi yang berusaha Encik Nazri bin Muhammad Nur, Guru Besar SKPR Perumahan, untuk naik ke pentas bagi menyempurnakan acara penyampaian anugerah. Hadirin sekalian, sebelum kita mengumumkan penerima anugerah, izinkan saya membacakan biodata tentang tokoh yang bakal kita raikan. Dilahirkan pada 18 Oktober 2013 di Hospital Selayang, Selangor, dan merupakan anak sulung daripada 3 orang adik-beradik. Sesuai dengan umumnya, yang suka melukis watak secara mewah maupun digital, tokoh Ibnu Sina ini bercita-cita untuk menjadi seorang juru animasi yang berjaya pada masa akan datang. Anak yang mesra dengan panggilan kakak ini juga seorang yang sangat aktif di dalam kelas serta disenangi oleh guru dan rakan-rakan. Mempunyai kemahiran dalam ICT, beliau telah dilantik sebagai penolong ketua pengawas ICT sekolah dan juga diberi kepercayaan untuk memegang beberapa jawatan lain seperti pengurusi Grab STEM dan ketua editorial board majalah sekolah, iaitu Aspirasi Perumahan. Antara pencapaian penting beliau ialah mendapat anugerah emas dalam pertandingan inovasi Celik Bestari 2025 peringkat antarabangsa, Johan dalam pertandingan Digital Storytelling Animation 2025 peringkat negeri, dan tempat kelima peringkat kebangsaan. Beliau juga pernah menjadi Johan dalam kejohanan Taekwondo WTF sekolah-sekolah wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Sumbangan dan kecemerlangan beliau dalam bidang akademik, hal dewan murid dan kurikulam telah mendorong murid ini dinobatkan sebagai tokoh Ibnu Sina 2025. Jika para hadirin cakna, sebentar tadi murid ini telah dicalonkan dalam ketiga-tiga anugerah khas, dan akhirnya kecemerlangan tersebut dimeterai dengan penganugerahan tokoh Ibnu Sina, anugerah yang paling berprestij secara keseluruhan bagi anugerah khas tahun 2025. Murid yang dimaksudkan ialah adik yang dari Robert Ismail Hussein, dipersilakan untuk menerima anugerah tokoh keseluruhan dengan gelaran tokoh Ibnu Sina. Majlis mempersilakan ibu bapa penerima anugerah ini untuk bersama-sama naik ke pentas bagi sesi pergambar kenang-kenangan. Terima kasih diucapkan kepada kedua ibu bapa adik yang gembira, dan majlis akan diteruskan dengan menjemput kesemua penerima anugerah khas pada tahun ini untuk naik ke pentas bagi sesi bergambar. Dipersilakan. Well done.
25. Ribuan terima kasih kepada semua penerima anugerah. Dimohon untuk Encik Wan Ahmad Rozi bin Wan Jaafar dan Encik Nazri bin Muhammad Nur